Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita sudah berada di fasa yang paling berharga dalam bulan Ramadan, iaitu 10 malam terakhir. Inilah malam yang Rasulullah SAW gandakan ibadahnya. Rasulullah berjaga malam, menghidupkan malam dengan solat dan doa. Malam dengan ahli keluarganya, kerana di salah satu malam ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Seperti yang disebut dalam surah Al-Qad, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan satu malam ibadahnya nilainya seperti 83 tahun. Malam yang penuh rahmat, malam yang penuh keampunan, malam yang di mana para malaikat turun membawa ketenangan. Mungkin ini Ramadan terakhir kita. Jadi jangan lepaskan peluang, perbanyakkan doa, istighfar, sedekah dan solat malam. Antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW iaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang bermaksud, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau yang suka mengampuni, maka ampunkanlah aku. Kami wakil daripada Universiti Sultan Azlan Shah, khususnya Kelab Taha, ingin mengucapkan selamat mengejar malam Lailatul Qadar. Moga kita semua dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar dan moga setiap air mata taubat kita Allah terima, insya-Allah. Jangan tunggu malam esok, hidupkan malam ini. Selamat mengejar malam Lailatul Qadar.